Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni nak buat sikit, bukan review. Aku sebenarnya plan nak buat macam recap tentang apa yang berlaku semasa State of Play PlayStation. Yang baru saja berlaku beberapa hari yang lepas. Tapi alang-alang tu, aku baru teringat, aku ada dapat satu packaging tau. Okay. The backstory of this packaging, which is aku dah buka sebab aku nak review, aku tak tahu apa benda ni. Dia macam ni tau. Dia tiba-tiba dapat message GDEX. Aku macam aku tak ada order apa-apa, kenapa tiba-tiba dapat barang kan. Dan bila aku dapat, so aku takut lah. Aku takut kan aku buka tiba benda yang bukan aku beli ke apa kan. So aku takut. Aku buka dulu, and it reveals it is from PlayStation. Aku cakap apa, diorang ni main hantar, tak bagi tahu notification apa, main hantar je. So macam which is, ini adalah barang. And at first masa aku buka ni, aku ingat kan yang you ada beli apa-apa ke untuk baby kan? Sebab nampak macam budak-budak punya ni box. Aku macam apa benda ni kan? Which is PlayStation yang Love of Play box. Di kolaborasi di antara PlayStation dan juga Wiggle Wiggle. Okay, so ni korang boleh tengok kotak depan dia. Okay, sangat cantik, sangat ni lah colourful, kanak-kanak punya type of box kan. Tapi aku terkejut tiba-tiba dapat macam siut lah, tak ada salam, tak ada apa kan. Oh, dekat belakang ni dia ada tunjuk ada beberapa gift box ni. Dia ada 3 komponen, which is yang pertama adalah washable home slipper, acrylic coaster dan juga acrylic clip. So jom kita buka kotak ni, unbox. Aku tak nak buka lagi, tapi aku just nak make sure daripada siapa. Aku takut kan daripada siapa kan. Jom kita buka. Oh, pecut. Tadi ada ni. Oh, bersempena dengan Chinese New Year, Festive New Year Sale yang berlangsung pada 6 hari bulan 2 sehingga 19 hari bulan 2, lagi beberapa hari lagi. So Happy New Year, Happy Year of the Horse, Chinese New Year. Okay, sebab sini ada May this season bring you happiness, good fortune and unforgettable moments with friends and family as we welcome the festive season with hope and excitement. PlayStation is here to celebrate with the special lineup to make the festivities even brighter. A collab with Kim Chae-won from List Safari. Aku tak tahu band apa ni. Check out her videos on the socials. A limited edition collaboration with Wiggle Wiggle. Exclusive festive New Year promotion on PS5 console to a sensitive wireless controllers, Pulse Elite wireless headsets, games and more. Feel free to share the festive cheer and have a truly joyous season. Okay? Berbuih aku cakap benda ni. Okay, so first thing first, di dalam kotak ni ada macam-macam kat dalam ni. First kita buka ni, which is acrylic clip. Comel lah. Yalah, bila dah ada anak ni, aku macam wife aku ada beli mainan ke apa kan. Baby kecil nak main apa. Oh, dia macam clip. So dia ada TV yang ada logo PlayStation Plus, button tu, dan dia adalah collaboration ni antara PlayStation dan juga Wiggle Wiggle. Okay, ni pula karakter dia, mungkin aku tak tahu. Okay, so first clip, and then second of all is acrylic coaster. Ini tempat letak mug. Okay, bagus lah PlayStation ni, dia bagi barang-barang macam ni. So ni dapat coaster, PlayStation dengan Wiggle Wiggle collaboration. Nice, cantik. And then kotak dia nice lah. Oh, slipper. Dan aku dapat slippers. Thank you. Comel. Ni size apa ni? Free size Takut tak muat ni pakai ni. Comel. Tak muat. Aku selalu kalau tak muat aku bagi wife aku. Muat. Dia boleh extend. Dia macam, benda ni nampak kecil tapi bila kau masuk dia boleh macam getah kan. Thank you PlayStation bagi hadiah. Yang kali selit juga game code kan. So State of Play yang berlangsung pada beberapa yang lepas,
aku sangat excited for John Wick. Aku ada buat reaction untuk John Wick punya game, which is untitled. Dia orang tak ada beritahu lagi game apa nama dia. But then aku sangat excited for this 007 First Light game. Aku rasa ni first game, bukan first game lah, first game original yang bukan, yang tak ada kena-mena dengan filem. Sebab sebelum-sebelum ni kalau tak silap aku ada game yang based on filem. Okay? Tapi ni First Light is game yang debut dekat PlayStation 5 nanti. And it looks like macam style of Hitman punya espionage, killing semua tu lah. Tapi aku rasa ni more to spy punya type of game lah. 007 First Light aku sangat-sangat tak sabar. Lepas tu ada For Loop, macam-macam Beast of Reincarnation. Aku tak banyak IP ni aku tak follow sangat. Castlevania aku selalu dengar tapi aku tak pernah main. Control, dia ada game baru iaitu Resonant. Gameplay dia punya reveal. Ada Crimson Moon, Darwin's Paradox, Dead or Alive 6 Last Round. Kemudian Death Stranding 2 bakal ke PC. Wow, gila babi lah. And then God of War Trilogy Remake. Okay, God of War 1, 2, 3 dia orang akan remake, and from zero ni dia orang akan regenerate balik. Dia bukan mencantikkan je dulu. Dia mencantikkan tapi dia bukan guna file yang dulu lah. Dia regenerate a new game tapi based on the game yang dulu tu lah. So macam aku harap dia orang bundle up sekali lah trilogy ni. Janganlah sia-sia ni. Lepas tu ada Ghost of Yotei punya spin-off Legends. Okay. Dia co-op punya multiplayer lah. Nice. Lepas tu ada game John Wick. Lepas tu ada Kena, Scars of Cosmora, Legacy of Kain, Defiance Remastered. Ni Marathon. Launch gameplay trailer. Dokkan Fighting Souls, which is quite best. Kali ni ada Unbreakable X-Men. Kemudian ada Metal Gear Solid 4 2 dan juga Peace Walker announcement trailer. Mina ada Hollower. Neva banyak apa. Lepas tu diorang akan update untuk game catalog untuk premium dan juga extra. Pragmata aku tak pernah tahu. Project Wildless. Rayman 30th anniversary pun ada. Resident Evil Requiem. Okay, ni one of the few games yang aku anticipated nak tahu. Dan bila ni keluar ni? Serius lah? Lagi few weeks ke? 27 February. Cepat lah. Betul ke ni? Just 2 weeks. Lah. Dah nak keluar dah. Lepas tu ada Rev Noir, teaser Saros. Okay. Silent Hill Town 4 ni bila keluar? Macam kenal pelakon ni. Bila dia keluar? Dia tak ada tulis kat sini. Lepas tu ada Star Wars Galactic Racer, Yakor. Okay. So obviously ada few titles yang memang aku sangat tak sabar. Resident Evil, John Wick, apa nama tadi? God of War Trilogy. Kemudian kalau tak silap aku kat atas ni ada lagi satu God of War Sons of Sparta. Okay. So di antara kesemua game-game yang ada di State of Play ni, which of the games yang memang korang tak sabar untuk main, untuk korang acquire, cuba kongsikan kat bahagian komen. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zafran yang datang.